Hello guys, welcome to Hafiz Ash Studio. Dalam video tutorial kali ini, aku nak sharekan macam mana cara nak pasang sensor tayar dekat kereta kita dan sambung ke Android player. Okey, macam aku pakai jenama ni daripada TPMS dan kita sambung ke Android player. Macam sekarang ni kereta aku bunyi, apa masalah? Okey, dia bagi tahu kat sini kita punya angin tayar tak ada. Okey, angin tayar tak ada. Okey, kita back. Okey, dia akan keluar macam ni. Ni maksudnya angin tayar tak ada. Jadi sekarang aku isi angin dulu dan benda ni akan hilang. Okey guys, aku dah siap isi angin kereta. Sekarang ni kalau kita tengok dekat bahagian sensor tayar ni, semua dalam keadaan normal. Macam yang ni tadi dia dah merah kan. Okey, lepas dah isi angin tayar, dia dah normal lah, tak ada masalah. Okey, kat sini kalau kita tengok yang ni paling tinggi 2.22 bar, kat sini 2.1 bar. Tapi semuanya dalam keadaan okey. Okey guys, kalau kau nak beli dia punya TPMS ni, korang boleh klik je link yang aku letak dekat description lah. Okey, jom aku tunjukkan macam mana cara nak setting dekat Android player. Okey guys, sekarang kita akan pasang sensor tayar dekat kita punya Android player lah. Okey, sekarang kita akan buka dan kita akan check apa item yang ada kat dalam. Okey, untuk first kali dia bagi manual book. Lepas tu dia bagi pen drive. Pen drive ni kita akan install masuk dekat dalam Android player. Lepas tu dia bagi tool. Okey, gun spanner juga screw. Lepas tu ni adalah dia punya device lah. Dia punya receiver. Ni dia punya receiver. Dan ini adalah dia punya sensor tayar. Okey, sekarang kita akan install dulu aplikasi dekat kereta. Okey, kita ambil kita punya pen drive. Kemudian kita akan cocok USB dekat Android player. Okey, ini adalah USB untuk Android player. Jadi kita akan masukkan pen drive. Okey, kita je cocok je. Okey, kat sini dah menyala. Maksudnya dah connect lah dengan kita punya Android player. Okey, sekarang kita akan pergi dekat kita punya USB. Okey, kat sini dia ada kita punya USB dekat atas. Kita scroll and then kita pergi dekat general USB. Okey, yang ni USB punya. Kita scroll. Kita ambil yang paling latest iaitu TPMS V1.7. Okey, ini version 1.7. Kita tekan. Kemudian kita akan install. Okey, kemudian kita boleh open. Okey, sekarang dia akan keluar macam ni lah. Cuma tak ada apa-apa, kosong sebab kita belum masukkan receiver. Okey, kita akan masukkan receiver. Ini adalah dia punya receiver. Jadi kita akan cabut pen drive. Okey, pen drive ni kita dah boleh cabut sebab kita dah install aplikasi. Kita cabut pen drive and then kita pasang receiver. Okay, bila kita dah pasang, dia automatik akan keluar lah. Okay, kita pergi home. Kemudian kita cari aplikasi. Okay, macam sekarang dia dah tunjuk. Pressure is low. Pressure is too low. Maknanya tak ada angin. Kereta kita sekarang ni tak ada angin. Sebab kita belum pasang dia punya sensor tayar lagi. Okay, pergi dekat apps. Scroll. Okay, kat sini dia tulis TPMS. Jadi tekan kat sini. Okey, nampak tak? Semua color warna merah. Jadi semua tak ada angin. Kenapa tak ada angin? Sebab kita belum pasang lagi lah dia punya sensor. Jadi sekarang kita akan pasang dulu dia punya sensor. Okey, sekarang kita akan buat pemasangan sensor lah dekat tayar. Okey, kalau tengok kat sini dia ada tulis F, R dan juga FL. Yang ni adalah RL dan juga RR. Okey, untuk F ni adalah depan. F ni adalah depan. Depan ni adalah depan kanan. Ini adalah depan kiri. Dan R ni adalah belakang kiri. Ini adalah belakang kanan. Sekarang kita masuk dulu kita punya nut lah. Kita masuk dulu nut. Baru kita masukkan sensor. Okey. Lepas tu kita akan masukkan mengikut kesesuaian lah. Okey, tayar mana kita masukkan dulu. Macam aku sekarang aku masuk tayar bahagian depan sebelah kanan. Okey, depan bahagian kanan. Yang kita masukkan je.
Okay, kita pusing bagi rapat. Lepas tu kita lock dekat belakang. Kita ambil yang ni, dia punya screwdriver, and then kita lock. Okay, dah siap. Kalau nak lebih baik kan, korang boleh test dengan air sabun lah. Tengok ada keluar tak, ada bocor tak. Okay, ni dah siap dan kita akan continue lah untuk tayar yang lain. Okey, selepas kita dah pasang sensor tayar, yang kabel ni kan, kabel USB ni, kita boleh kemaskan dan kita simpan lah dekat dalam dashboard. Lepas tu kita boleh test dekat Android player. Okey, kita dah siap pasang semua sensor dekat tayar. Sekarang kita akan check lah. Kita akan check. Okey, kita pergi dekat kita punya Android. Kemudian kita buka kita punya apps lah. App dia TPMS. Tekan. Okey, kita tengok semua tayar dalam keadaan baik. Okey, semua tayar okey, tak ada masalah. Okey guys, tu je cara dia macam mana korang nak pasang sensor tayar dekat kereta dan sambung dekat Android player lah. Ada satu lagi item yang jenis dia dah siap-siap ada dia punya display, yang tu korang boleh letak je kat mana-mana. Tapi yang tu bagi aku macam semak, aku lebih suka ada dekat sini. Ada semua dekat Android player. Jadi kita just boleh tengok. Dan juga dia bagi warning. Andai kata kalau angin tayar tu tak ada. Macam tadi lah. Dia keluar bunyi dan ada keluar warning. Dia bagi tahu angin tayar tak ada. Kalau korang nak beli item ni, aku akan letak link dekat description. Jadi korang boleh klik dan terus boleh beli. Okay guys, tu je daripada aku. Sebelum tu, pada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan tekan button subscribe dan juga tekan button loceng. Dan pada korang yang mungkin ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Okay guys, sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.